15 sisi gelap orang yang terlalu pandai. Orang selalu ingat kalau seseorang tu sangat genius, hidup ni mesti senang. Belajar senang, kerja senang, buat duit pun senang. Pendek kata macam tak ada masalah, tapi realitinya tak semestinya macam tu. Kadang-kadang lah kan, semakin bijak seseorang, semakin banyak pula beban yang dia kena tanggung. Jadi, apa kata pada hari ini kita borak sisi gelap orang pandai yang jarang dibincangkan. Nombor 1, overthinking. Semakin tinggi tahap kecerdasan seseorang, semakin banyak kemungkinan yang mampu difikirkannya. Masalahnya, otak orang pandai jarang berhenti kerja. Setiap keputusan akan dianalisis daripada pelbagai sudut. Setiap perkataan yang dia dengar akan ditafsirkan semula dan setiap kesilapan kecil akan dimainkan berulang kali dalam fikiran. Akibatnya, dia selalu overthinking sampai benda mudah pun jadi rumit. Kajian dalam psikologi mendapati individu yang mempunyai keupayaan analitik tinggi lebih cenderung mengalami kebimbangan kerana sentiasa menjangka pelbagai kemungkinan buruk sebelum ia berlaku. Nombor 2, susah nak berpuas hati dengan diri sendiri. Orang yang sangat bijak biasanya menetapkan standard yang jauh lagi tinggi daripada orang lain. Dia tahu apa yang boleh dicapai, jadi dia jarang meraihkan kejayaan sendiri. Walaupun dah dapat keputusan cemerlang atau mencapai impian, dia masih akan fikirkan apa yang belum sempurna. Dia selalu cari ruang untuk diperbaiki. Disebabkan tu, ramai individu yang sangat pandai alami fenomena imposter syndrome, iaitu merasakan diri sebenarnya tak cukup bagus walaupun prestasi membuktikan sebaliknya. Nombor 3, mudah rasa sunyi. Kecerdasan yang tinggi tak semestinya membawa kepada kehidupan sosial yang baik. Ada masa dia ni susah cari individu yang ada minat atau cara berfikir yang sama. Perbualan biasa mungkin rasa boring. Lepas tu pula topik yang diminat tak ramai orang faham dan boleh hadam. Lama-lama dia pilih untuk bersendirian. Kajian juga menunjukkan bahawa individu dengan IQ tinggi kadang-kadang dapat kepuasan hidup yang lebih rendah apabila terlalu banyak berinteraksi secara sosial berbanding individu lain, sebab dia lagi selesa habiskan masa dengan aktiviti intelektual. Nombor 4, susah nak buat keputusan. Ironinya, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, semakin susah nak buat pilihan. Dia nampak terlalu banyak pilihan, terlalu banyak risiko dan terlalu banyak kemungkinan. Orang biasa mungkin cuma nampak 2 atau 3 jalan, tapi orang yang sangat bijak mampu memikirkan berpuluh-puluh senario serentak. Akhirnya dia akan alami analisis paralysis, iaitu terlalu lama menganalisa sehingga langsung tak bertindak. Yang kelima, mudah kecewa dengan orang lain. Apabila seseorang ni biasa berfikir secara logik dan mendalam, dia kadang-kadang mengharapkan orang lain pun buat benda yang sama. Bila tengok orang lain buat keputusan berdasarkan emosi, kabar angin atau kepercayaan yang tidak berasas, dia akan mudah rasa kecewa. Dia mungkin anggap orang lain tak berfikir secara kritikal, sedangkan hakikatnya setiap individu mempunyai latar belakang dan keutamaan yang berlainan. Nombor 6, lebih terdedah kepada tekanan mental. Beberapa kajian mendapati terdapat hubungan antara kecerdasan tinggi dengan risiko yang lebih besar terhadap keresahan, kemurungan dan tekanan psikologi dalam setengah individu. Ini bukan sebab kepintaran menyebabkan penyakit mental, tapi sebab diorang ni lagi banyak memproses maklumat, lebih peka terhadap masalah dunia dan sering memikirkan perkara yang berada di luar kawalan. Sensitiviti intelektual ni boleh menjadi beban kalau tak diuruskan dengan baik. Nombor 7, susah menerima kesilapan sendiri. Orang yang terkenal kerana kepintaran sering merasakan dia perlu sentiasa betul. Apabila buat silap, dia mungkin lebih susah terima sebab ia bertentangan dengan imej diri yang telah dibina. Ada yang akan terus cari alasan, ada juga yang terlalu salahkan diri sendiri sampai keyakinan semakin merosot. Nombor 8, cenderung mempersoalkan segala-galanya. Orang pandai ni tak senang-senang terima sesuatu hanya kerana orang kata. Setiap fakta akan dipersoal, setiap tradisi akan diuji dan setiap hujah akan dicabar.
Sikap ni sangat berguna dalam sains dan penyelidikan, tapi dalam kehidupan harian ia kadang-kadang menyebabkan nampak macam susah dipuaskan atau terlalu skeptikal. Ada masa orang lain cuma nak jawapan ringkas, tapi orang terlalu pandai ni nak membedah keseluruhan isu. Nombor 9, terlalu perfectionist. Bagi orang yang terlampau pandai, cukup baik belum tentu betul-betul baik. Dia nak hasil kerja yang hampir sempurna sebelum berani tunjuk dekat orang lain. Masalahnya, sempurna tu hampir mustahil untuk dicapai. Akibatnya, banyak projek tergenala, peluang terlepas dan masa dihabiskan untuk memperbaiki perkara kecil yang sebenarnya tak bagi kesan besar. Nombor 10, susah nak percaya orang. Orang yang sangat bijak biasanya cepat mengesan percanggahan, manipulasi atau niat tersembunyi. Keupayaan ni boleh melindungi dia daripada ditipu, tapi pada masa sama membuatkan diorang ni susah nak percaya orang lain. Dia selalu mempersoalkan motif di sebalik sesuatu tindakan sehingga hubungan jadi susah untuk dibina. Nombor 11, cepat bosan. Otak orang pandai sentiasa nakkan cabaran baru. Kerja yang ulang-ulang, rutin yang sama atau perbualan yang terlalu asas boleh buatkan dia hilang minat dengan cepat. Sebab tu ramai individu yang sangat pandai selalu bertukar hobi, pekerjaan atau projek sebab sentiasa nak cari rangsangan intelektual yang lebih mencabar. Nombor 12, kurang mahir berkomunikasi dengan orang biasa. Bukan sebab sombong, tapi sebab kadang-kadang terlupa yang tak semua orang ada pengetahuan yang sama. Orang terlampau pandai selalu gunakan istilah yang terlalu teknikal, menerangkan sesuatu terlalu mendalam atau anggap perkara tertentu dah diketahui orang. Akibatnya, mesej yang ingin disampaikan jadi susah nak faham walaupun sebenarnya apa yang disampaikan tu betul je. Nombor 13, terlalu sedar dengan realiti. Ada pepatah mengatakan, ignorance is bliss. Semakin banyak seseorang tahu, semakin banyak kelemahan dunia yang dapat dilihatnya. Dia lebih sedar tentang ketidakadilan, ancaman masa depan, perubahan iklim, konflik politik atau masalah ekonomi. Kesedaran yang tinggi ni boleh menyebabkan jadi lebih pesimis berbanding orang yang kurang ambil tahu tentang isu-isu tersebut. Nombor 14, susah nak menikmati perkara yang biasa. Kadang-kadang disebabkan terlalu sibuk cari makna yang mendalam sampai terlupa menikmati pelbagai perkara yang mudah. Sebuah filem, permainan atau perbualan santai mungkin terus dianalisis dari sudut psikologi, falsafah atau logik. Kebiasaan ni boleh mengurangkan keseronokan sebab dia susah nak matikan mood analisis walaupun masa rehat. Nombor 15, kepintaran tak menjamin kebahagiaan. Ramai orang ingat kalau seseorang sangat bijak, hidup mesti lagi senang. Hakikatnya, kecerdasan hanyalah satu kelebihan, bukannya tiket kepada kebahagiaan. Tanpa kemahiran mengurus emosi, bina hubungan yang sihat dan terima ketidaksempurnaan hidup, seseorang yang sangat pandai tetap boleh rasa sunyi, tertekan dan tak puas hati. Sebab tu, ahli psikologi sering tekankan yang kejayaan hidup bukan hanya bergantung pada IQ tetapi juga kecerdasan emosi. Tak lupa juga dengan daya tahan mental dan kebolehan berinteraksi dengan orang lain. Kesimpulannya, jadi terlalu pandai mempunyai kelebihan yang besar, tapi ia juga datang dengan cabaran yang jarang dibincangkan. Otak yang mampu selesaikan masalah kompleks kadang-kadang jadi punca kepada masalah itu sendiri. Kepintaran membuka lebih banyak pintu, tapi pada masa yang sama meledahkan seseorang kepada lebih banyak persoalan, tekanan dan konflik dalaman. Sebab itulah kebijaksanaan sebenar bukan sekadar mengetahui banyak perkara, tapi juga mengetahui bila perlu berhenti fikir, terima tak semua benda kena perfect dan menikmati kehidupan seadanya.